dan salam sejahtera, salam keilmuan dan salam citra bangsa. Yang saya hormati para penilai yang bijaksana, seterusnya sidang hadirin sekalian. Berdirinya saya di sini bukan sekadar untuk memenuhi tuntutan akademik, tetapi untuk membedah sebuah realiti yang seringkali tenggelam dalam riuh rendah kemajuan kota. Pernahkah kita terfikir, adakah seorang anak di hulu sungai atau di lereng-lereng gunung mempunyai peluang yang sama untuk mendaki tangga kelas sosial sehebat anak-anak di bawah limpahan lampu neon Kuala Lumpur? Jadi, berdirinya saya pada hari ini bukan sekadar untuk menyampaikan bicara, tetapi untuk mengangkat satu realiti kehidupan, bahawa pendidikan ialah jambatan emas yang menghubungkan kemiskinan kepada kemakmuran, kegelapan kepada cahaya dan keterbatasan kepada peluang tanpa sepadan. Hadirin yang saya hormati, adakah hadirin sekalian tahu apa yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial? Mobiliti sosial ini merujuk kepada pergerakan individu atau kelompok dalam hierarki sosial, sama ada meningkat ke tahap yang lebih baik atau sebaliknya. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi kunci utama yang membuka pintu perubahan tersebut. Seperti yang diperkatakan oleh Brown, Ray dan Wilson pada 2013 yang menegaskan bahawa pendidikan ialah mekanisme yang melahirkan individu yang cekap, terbuka dan mampu menentukan pergerakan mobiliti mereka. Namun, persoalannya, sejauh manakah nawaitu ini diterjemahkan di bumi luar bandar Indonesia? Hadirin sekalian, realitinya komuniti luar bandar sering berdepan dengan pelbagai cabaran yang membataskan mobiliti sosial mereka. Faktor utama ialah akses kepada pendidikan yang terhad. Di setengah kawasan pendalaman, murid-murid terpaksa meredah sungai, menempuh perjalanan jauh, malah ada yang bergantung kepada pengangkutan yang tidak menentu semata-mata untuk ke sekolah. Keadaan ini secara tidak langsung menjejaskan motivasi dan peluang mereka untuk berjaya. Ini kerana pendidikan ini diibaratkan sebagai bukan sekadar tentang sekolah yang tersegar indah, tetapi tentang kualiti pencapaian yang mampu merobohkan tembok kemiskinan. Apabila seorang anak petani di pedalaman mampu menguasai literasi digital dan kemahiran abad ke-21, dia sebenarnya sedang membina jambatan untuk keluar daripada kepompok kemiskinan tekanan. Seterusnya, faktor ekonomi keluarga turut memainkan peranan yang besar. Keluarga yang berpendapatan rendah sering tidak mampu menyediakan keperluan asas pembelajaran seperti buku, peralatan digital dan akses internet. Akibatnya, jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar semakin melebar. Lebih membimbangkan, dalam era globalisasi ini, jurang digital menjadi penghalang utama. Ketika murid bandar menikmati kemudahan teknologi canggih, namun
murid di luar bandar masih bergelut dengan capaian internet yang lemah. Hal ini menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran abad ke-21. Namun begitu, hadirin yang dikasihi, di sebalik segala kekangan ini, pendidikan tetap menjadi senjata ampuh dalam mengubah nasib seseorang. Pendidikan bukan sekadar membuka peluang pekerjaan, malah membina keyakinan diri, memperluaskan pemikiran dan membentuk individu yang berdaya saing. Hadirin sekalian, kesan pendidikan terhadap mobiliti sosial amatlah besar. Pertama, pendidikan meningkatkan peluang pekerjaan. Individu yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai akses kepada pekerjaan yang lebih stabil dan pendapatan yang lumayan. Kedua, pendidikan membantu meningkatkan taraf hidup bukan sahaja dari segi ekonomi, malah dari sudut kesihatan, pemikiran dan kesejahteraan hidup. Selain itu, pendidikan melahirkan masyarakat yang lebih berpengetahuan dan berdaya maju, sekaligus menimba kepada pembangunan negara secara menyeluruh. Namun, jangankan kita menutup mata, memekakkan telinga, kita tidak boleh menafikan jurang digital, kekurangan fasiliti dan cabaran logistik seringkali menjadi garis pemisah yang zalim. Bagaimana kita mahu berbicara tentang mobiliti sosial yang ada sekiranya capaian internet masih merangkak-rangkak di sebalik bukit bukan? Analisis saya, tanpa intervensi teknologi yang inklusif, mobiliti sosial akan terus menjadi eksklusif. Kita tidak mahu pendidikan muhammadiyah sekadar menjadi syarat cukup dalam statistik, tetapi gagal dalam fungsi substantifnya sebagai alat mobiliti. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilaksanakan bagi memastikan mereka tidak terus ketinggalan. Antaranya adalah yang pertama, memperluaskan akses pendidikan berkualiti di luar bandar. Yang kedua, menyediakan kemudahan teknologi dan internet yang lebih baik. Yang ketiga, memberi bantuan keuangan kepada golongan yang membutuhkan. Yang keempat, memperkasakan peranan guru sebagai ejen. Dalam pasal yang sama, peranan guru sebagai penolong masa depan harus ditegaskan. Ini kerana di tangan guru lahirnya harapan dan perubahan. Sesungguhnya, setiap usaha ini bukan sekadar tanggungjawab, tetapi satu amanah untuk membesarkan dan memastikan setiap anak walau di ceruk desa sekalipun mampu berdiri megah dan melahirkan kejayaan dalam hidup. Sidang hadirin yang saya muliakan, sebagai kesimpulan, pendidikan bandar adalah nadi utama sebagaimana yang dilakukan. Pendidikan adalah kunci kepada peluang yang lebih. Oleh yang demikian, marilah kita pastikan bahawa setiap anak luar bandar tidak hanya bermimpi untuk melihat puncak gunung, tetapi diberikan kasut dan tongkat yang
kukuh untuk melalui pendidikan mendaki dan berdiri di puncak tersebut. Ini kerana di sebalik setiap kejayaan pasti ada pendidikan yang menjadi asasnya. Dan di sebalik setiap perubahan pasti ada ilmu yang menjadi pemacunya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.